Saya Muhammad Hazim bin Anwar dari kelas Pastri 4 PPKI, Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Indah, Nibong Tebal, Pulau Pinang, ingin berkongsi pengalaman saya mengikuti lawatan sambil belajar ke Pulau Langkawi. Saya dan rakan-rakan beserta guru menaiki pesawat Firefly dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Langkawi yang mengambil masa selama 40 minit. Saya sangat teruja kerana ini merupakan pengalaman pertama saya menaiki kapal terbang. Setelah tiba di sana, kami dibawa untuk makan tengah hari di restoran selera kampung. Kemudian, kami menaiki kereta kabel Langkawi. Pada hari pertama juga, kami berpeluang bersiar-siar di Pantai Cenang. Pada hari kedua, kami berpeluang untuk mengikuti sesi pembelajaran dan perkongsian di Kolej Komuniti Langkawi. Di sini, kami mempelajari asas pastri dan masakan iaitu menu makaron dan aneka pau. Pada hari ketiga, kami meneruskan lawatan Makam Mahsuri, Taman Legenda dan bowling. Pada hari ketiga ini juga, kami mengambil kesempatan untuk membeli belah. Pada hari keempat, iaitu sebelum bertolak pulang ke lapangan terbang Langkawi, kami sekali lagi berpeluang untuk membeli cenderamata untuk dibawa pulang. Rombongan kami singgah di toko batik dan warisan sirih Langkawi iaitu Kilang Gamat. Kami menaiki pesawat pada pukul 5.12 petang untuk pulang ke Pulau Pinang. Terima kasih kepada guru-guru kerana menjaga saya dan rakan-rakan sepanjang lawatan ke Langkawi. Pengalaman ini akan saya kenang. Begitulah kisah lawatan saya ke Langkawi.